Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Icut Family. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada hari ini tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Hari Ashura, kebetulan kami berada di kampung dan tradisi di kampung kami setiap tanggal 10 Muharram atau Hari Ashura itu ada acara masak kanji Ashura atau yang dikenal juga dengan bubur Ashura, dimasak bersama-sama beramai-ramai dengan tetangga-tetangga kampung. Jadi nanti ini juga akan disedekahkan dan juga dimakan, dibagi bersama-sama. Ini teman-teman sudah pada ngumpul dan rupanya kita datang agak terlambat. Jadi kanji Ashuranya sudah selesai, sudah matang, tinggal dibagi-bagi saja. Sudah siap disantap. Ini buah tilah. Pandai buah semangka orang kami. Apa di ha? Atau ni buah panah, kacang kuning, kacang merah, kacang kacang, buah jagung, kacang hijau. Kalau tu ke taruh dia. Kan ini dah dia duduk ni ziat masuk. yang warna pink karena boleh dekat hitam. Yang bau tila ungu Hana bo Oh Hana. Kelang-kaling. Beres. Kampung ke Hana Kanji Ashuranya sudah siap, sudah matang. Sekarang ada satu macam lagi ni yang mau dimasak ni. Masak bebek. Tapi masak-masaknya masih berlanjut karena ada rencana lagi untuk masak gulai bebek, Masak besar, masak rame-rame. Ya. Yuk sama-sama kita ikuti bagaimana meriahnya, bagaimana serunya kami bersama-sama di kampung. Nanti akan dibagi sama. Ini orangnya pun gak rame-rame kali di sini. Depa cutting sendiri. Tak cukup busah dia mah. Dah baik pakai dia kan. Ana pegah dia ha. Bengih ni, bawa kawan dia. Bek kamu. Dua lagi ya. Tak bengih cuba makan cuba. Kan ni ada ngayuk mah. Ada okey dah nyok. Apa? Ni abang ni bagi kamu tak. Tiu mayang kena tiu pipi. Itu buah kluih juga sudah datang untuk dicampurkan ke dalam gulai bebek. Ayo kau pikat apa? Tino cubaran tu tiba ke mati? Kamu tahu? Siapa yang ada?
Nang kau cak ah. Oi, cak sambung tembak. Astagfirullah. Kadang-kadang kamu dua ini ya. Hai cambung tiga baju lagi sebelah. Ayah. Mama anak punung milu. Ini kita akan lihat dulu bi. Kalau lagi kena. Hai betul lah kan. Lewa dulu. Nyeto cari uang. Nyapo. Cuma dua be. Dua pasir. Jauh lah. Gaya mau jauh si badan saya yang baju. Apa jauh? Ada taruh beri baru kan? Kan dia udah nyab dia mau Sudah siap bagi-baginya. Sekarang tinggal diangkat. Ambil satu-satu bawa pulang. Hai, entek sudah. Ya. Asal. Asal nampak saya yang tutup pink. Ya, tutup merah. Pegang merah, cak orang biru. Lagi anak rumah orang lekem. Pegang biru, iya je nak kanjuk dia tu main kaput. Pedamang dalam, baik duduk di luar. Mana dia pegang? Kakak. Yang maaf dia asal. Dia tu bahulu. Kami kan dah Jepang, gapok je bergulung ah. Duduk dah dia cepat, makan pas 50. Ada guna kita ajak lah ni kau naik tu. Ya pula. Tinggal je tak agak. Ini halaman ai tu. Nyo ijak tinggal dah tapi han dia kadang han lek ya. Punya ni kemarin dia ada kemarin punya baju jamu. Jone payung hati ke wah puasa. Payung payung. Dia enggak boleh lah. Ni belangong ada uat dia tak boleh belangong ah. Awak ni kat belanja, dia kata abang orang belanja, dia hari belanja ni apa hari. Nah, mulai masuk minyak untuk numis bumbu bebek. Bagi air. Nau ah. Nau. Apa baik-baik? Bodoh dalam sana. Macam udah apa lah. Yang apa tahu juga. Penyeroka bukit yang nyai le orang le mana orang jam orang ah. Kan punya betul dia garah. Anak pulang. Yang apa baru barang. Berapa empat lama. Kami bro. Rara guna. Semua nama kata na. Semua lama lu. Kamu tu kadang-kadang kurang. Nah, culok bah, bulan. Nah, culok kayak bak uan banana ni. Uap puyuk tengah ni. Kau mangat tu uang lah. Oh, jadi jangan orang ni. Si hari lagi nanti kumang orang. Saya punya saya. Arah hal kat orang, gampang. Ketok-ketok Ini sama orang. Hai nak damah laung tu. Udah Pauli Film nak cuci ni. ulu lah. Dia ulu lah, kurung ulu lah. Tahu. Kau apa yang gemuruh? Mumpung macam mana? Jago ke ha. Oh, balik. Kejap dia ada ni. Oh je. Oh keli lah. Keli rempuan nak. Tahu ada yang lepas mana ni.
Keluar kan enggak awal. Tahan masalah. Kan tu buku yang nak bunuh. Kira kawan saya. Bapak lu apa ya? Bayar, orang kita jual panjang tu lah. Cawa lah, cawa ngoh bawangan. Bawang ka ngoh tibla. Ini awal tak? Pak lu oi mai kawan di bawah. Ada alat kering tu buat pecat. Ya, alat rempah oh. Rempah-rempah masuk. Lam. Ada apa ya? Sedang. Sudah Melayu harum nih. Yang mantap ah. Mantap. Wangi. Apa timur ni lah jom. Apa timur ni? Iya. Sudah menebarkan aroma harum. Nah, ini ibu kepala lingkungan nih yang lagi ngaduk-ngaduk. Ini belangongnya. Oh iya, coba ni. Kaji noh. Oh, mangak adik lagi tanya untuk ikli. Dia nak kek buku kok mangak ni. Mangak. Iya, yang pulang je ya. Ah, dah lu. Iya lah, keluar ni tak boleh ya. Lupa ha, yang atik barang buka. Banyak tiba rumah ni. Minta mana awak rumah tu. Ada. Kau bukan tahan ni. Ni nak buat atin bang mendar tak pun dengan mak di baju dah berjalan. Lampunya lah lagi ni. Mama buka. Ani puya, kau mau tunti. Dia yang mau tunti yang mungkin yang boleh main ni. Ngan, limo pak ai. Tapi lemah tak apa. Dia je boleh main kan. Dia lam langang kan ju. Eh. Apa yang 20 kan? Kan dulu kan ni. Ayo. Pati hanala pati. Ikan ubah tu tinggal. Hanala apa? Mana le? Apa dia tu cawan apa? Ada puli kan? Hanala. Apa hanala? Oh dah puli apa ni? Dah ke hidup tak kan? Udah bunyi kau bunyi. Sampai dia ada hantik mah. Nama halam le. Ramah baik sikit pun no lah. Namaaju banyak le. Nama banyak. Mama resap apa pulu kan? Unjuk mulut ni kat apel lagi pun. Ya, dia kan apa ngata lamnya nak mumbu. Kala. Saya ada muka cuma baru ada awalnya dengan Ya, surang kita kuah-kuahnya oleh dia.
Kali semua puluh kayu manis kan? Hai, kita belanja angka awal kan, yang lagi berapa? Berapa ngurung buka? Ramah masuk je ramah dia. Saya cakap pakai apa? Bepo yang kecang je. Hai, mau lupa dah mah. Hai, mayang dia atas beg bunga yo. Beg ko baci. Jangan masuk ke hati juga. Kan pedas. Bos lu kencang karena kau kencang aja tapi. Semua lagi. Hai. Nyop lu ante lu bu na raya. Hai kalau pare lah pupuk kena wahinan. Mana dengon maya. Ada kaji benda iya ben lu. Anak gua anak kacau man Linda kena kami kalau dia. Kuno gua haji ngau baci. Lo anak apa atau bokulu ngandum. Nak kau goknya gok masak. Hai dia kau masak lah mah. Kan goknya kau masak dah masak lah. Tak tu kau masak lah. Kaji. Kau lempuk lah main nengah, lempuk lah. Ani dia dah peluk-peluk ajura di. Peluk wai le. Betul. Apa tu ada tujuh ratus. Bira dia he pakai dah orang ni. Hai pakai ada peluk DJ he. Alah, dikah tu ubu mebe kau. Ay nak apa Indah pakai maklum kan nak tena. Oi ni pane. Wah, anak tumpah. Anak-anaknya pakai lah. Hai le, haji ia ke belum dibat. Mau cuba ke sini ya, tu. Haji, jangan Kental anak tu boeh lah. Anak payah mo do ipang dia. Ha, tan bayi, kan ayun bayi. Nampak tan bayi. Bocong. Banyak. Oh, tiga di Mak ni baru cucuk lah, ni dah. Kami hanya nak ni rumah kan. Tapi kita pakai susu je. Tu. Mana tukar amplop mana dah boleh. Yang tu ada bayar dia tu. Ni hai anu dia pakai lah. Putih yang pakai baju ni ya. Tep. Buat lagi tambah dah. Patronnya. Ni boleh mau kami menara nak. Hai ibu kalau menang kan. Anak pun. Yang dia hai ham tua. Dia pakai dia hai. Oh, dah. Dia pakai hai. Kau buat belah ni. Oh, ni ati lam langung ni. Nampak-nampaknya gulai bebek juga sudah matang nih. Tempat-tempat sudah diletakkan semua. Satu orang satu tempat. Sekarang tiba saatnya dibagi-bagi. Jangan diblus-blus dulu, nanti terbang debu. Ya, cukup saya debu. Macam ni apa ni? Jam 2. Yang nyasa yang puasa tu. Pasukan. Serius ni.
Jadi temu atoti ya tiap kata cuma di rumah. Pada siapa? Akhirnya acara masak-masak hari Asyura, masak bubur dan masak gulai bebek sudah selesai. Masing-masing bawa pulang. Jadi demikianlah keseruan kami hari ini di kampung. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bubur asyuranya sudah ada di rumah nih. Gulai bebeknya juga ada. Di Korea